Saya selalu pesan, masa harga emas rendah, beli je. Jangan tunggu harga paling rendah sebab tak siapa tahu bila harga yang paling rendah. Lepas beli, tak perlu cek harga emas setiap hari, setiap jam, setiap minit. Harga naik rasa happy, tapi bila harga turun rasa kecewa, membazir emosi. Monitor harga ni hanya bila dua perkara berlaku, nak beli lagi ataupun kita nak jual emas. Itu sahaja. Beberapa bulan lepas, ada seorang hamba Allah ni nak beli 1 dinar. Masa tu sekitar RM1,900. Tapi esoknya harga 1 dinar tersebut turun ke RM1,800. Dia terus cancel tak nak beli. Bila saya tanya, kenapa cancel? Takut nak beli katanya. Jadi saya nasihatkan beliau, harga emas turun naik tu normal. Kalau lepas beli, harga emas terus naik dan naik, tak turun-turun, itu tak normal. Itu sangat mustahil. Jadi asalnya nak beli 3 dinar. Dia buat keputusan untuk tunggu harga turun. Akhirnya sekarang harga emas dah naik 2,100. Saya rasa dia menyesal tak beli 3 dinar tu. Sebab tu saya pesan, membajakan emosi dengan harga emas. Masa harga masih di paras rendah, beli je kalau ada duit untuk simpan jangka masa panjang. Yang paling penting, berapa banyak gram yang kita dapat beli. Nak saya bantu mulakan tabungan emas serendah RM100 melalui akaun emas GAP di Public Gold? Anda boleh rujuk link di bio atau rujuk pin video 5 langkah mudah start akaun secara percuma. InsyaAllah saya bimbing sebaiknya.